Assalamualaikum dan hai semua. Setelah sekian lama, sekarang kita kembali bersama 5 Minutes with Dr. Izzuan. Okay, lama dah saya tak bersiaran, tapi sebab kita ada masa sikit sekarang ni, so kita berkongsi topik-topik basic, topik-topik basic, fundamental yang penting lah. So hari ini saya nak berborak sedikit mengenai cara penyusuan bayi. Benda ni nampak mudah, tapi kadang-kadang ramai yang confused dan juga kalau salah bahaya. So nombor satu, uh, tak kisahlah bayi perawatan ataupun bayi lahir cukup bulan, yang penting positionnya kena betul. Kamera ni position kena betul. So okay, so yang penting position, beberapa jenis yang agak selamat untuk mengelakkan daripada apa kita nak elakkan, daripada tercekik, tersedak, dan mengelakkan jeluak, mengelakkan daripada masuk ke tube yang salah. So itu perkara pertama yang kita kena tahu. Tube ni, so seperti kita tahu, tube pernafasan dengan tube makan di tempat yang dekat antara satu sama lain. So tube pernafasan, trakea di sebelah depan, tube makan atau esophagus di sebelah belakang. So ada injap yang akan menutup daripada apa yang kita makan dan minum, telan, daripada masuk ke saluran pernafasan. Dan bila kita bernafas, dia masuk ke saluran pernafasan dengan baik. So bila kita tersilap position atau posisi baby yang tak cantik, dia boleh tersedak dengan mudah dan masuk ke saluran pernafasan. Sebab tutup tu mungkin boleh terbuka sedikit bila tersedak, dan position yang tak cantik lagi lah, senang lah dia ke depan susu tu dan masuk ke saluran pernafasan yang depan. Jadinya posisi yang kita perlu amalkan, nombor satu sangat mudah, macam ni. So kalau kita menyusu bayi, kepalanya tegak dalam 45 darjah, 45, 35, macam ni kita susukan, selamatlah dia turun ke perut dengan mudah. InsyaAllah dengan mudah dia turun. Sebab kita kena ingat graviti kan sentiasa tarik ke bawah kan. So kalau kita condongkan sikit, dia turun. Posisi kedua ialah kalau yang ni baby peramatang atau baby yang mungkin mempunyai masalah untuk telan dengan baik. Kalau nurse-nurse kat NICU ataupun NICU, dia suka baringkan sengit, mengiring, bukan baring flat. Jangan kepala pandang ke atas, pandang ke tepi, dan naikkan sikit, mungkin beli bantal ataupun cushion yang jenis 45 darjah macam ni lah, cushion macam ni kan. So baringkan dia, menyengit, dan susunya pun straight macam ni, sengit masuk pun insyaAllah selamat. Sebab kalau mungkin penat pegang macam ni je selalu, baringkan, mengiring, boleh masuk. Tapi antara teknik yang saya suka, dan kadang-kadang kita ialah letih kan, tengah-tengah malam, tengah-tengah pagi nak kena susu kan. So kita sandar, kaki kita kan selalu naik ke atas. Kita boleh sandar duduk kat lantai ke, kaki naik, letaklah baby kat atas peha ni. Mungkin macam ni lah, sandar, boleh tengok TV ke kan. Tapi jangan fokus TV sangat, fokus baby. So tengok babynya letak, dia kena menyandar dekat kaki kita, kat peha kaki kita ni. Lepas tu susukan. InsyaAllah tu pun selamat juga. Sebab konsep dia asalkan tinggi sikit, 30, 35, 45, cantik lah tu. Condong macam ni, jangan dia flat. Jangan kita baringkan mendatar dan kita pun bagi susu macam tu. Tu nescaya senanglah termasuk tube-tube yang salah. Kemudiannya bila bagi pun, make sure bukaan mulut ni cantik, dia masuk dengan cukup lah, dia melitupi bibir tu kepada puting susu tu. Dan janganlah terlalu straight, terlalu tinggi macam ni kepada baby kan, pressure air tu akan turun dengan tak cantik lah. So just nice, dalam 10-20 degree pun kira okey bila baby macam ni. Jangan macam ni sangat lah, memaksa pula. So insyaAllah amalkan tips-tips ni, insyaAllah selamat. Tapi yang paling penting doa, banyak-banyak doa, baca bismillah sebelum bagi susu tu. Sambil bagi susu tu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tuhan yang paling baik pelindung,
Kita amalkan apa yang kita tahu, tapi Allah juga yang menentukan. So kita doa kepada Allah, itu yang terbaik. InsyaAllah. Lagi 5 minutes with Dr. Izzat.